tiga kali baru kasih signal signal naik. Turun, kau turun Bukan dia naik baru dulu, baru kita dia naik dulu baru kita turun. saya takut nanti kalau susah nampakkan tambah lagi dua naik kan. Dia mau jaga. Oke. Nah, kita ada radio. Sudah turun baru itu dua naik. Oke. Jangan kita pergi ujung sana, parking sana. Ya, pakai itu. Jadi dia ada runway. Oke, saya di ujung sana kontrol. Ya. Oke, start. Oh, saya mula berceburkan diri dalam sukan penerbangan ni dalam tahun 2010. Bermula di Keningau dan saya ada tubuhkan kelab ni dan berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan Sabah. Dan dari situ kita mengumpul ahli seramai 15 orang dan tiap-tiap hari Minggu kita terbang di lapangan terbang lama Keningau. Kami sebenarnya mempromosikan sukan penerbangan ni kepada semua penduduk negeri Sabah yang berminat. Dan tiada had education dan tiada had bahasa. Kalau kita tidak pandai berbahasa Inggeris pun kita masih boleh ajar dan boleh terbang. So, sesiapa berminat hari Minggu datanglah di Keningau. Kami akan bagi cuba penerbangan satu round di sana percuma. Kemudian kalau ada rasa minat lagi masuk kelab. Dan selepas jadi ahli kelab masuk latihan kami sampai lulus. Latihan itu berada di Keningau atau ada latihan di Keningau. Pasal pesawat ni kita guna minyak biasa, minyak RON 95. Jadi dia punya kos penerbangan dia murah. Dia punya tiap-tiap jam kita terbang hanya 120. Dan jurulatih percuma sebab kita menggalakkan orang belajar terbang. Dan penerbangan ini dia tidak menggunakan instrumen seperti pesawat besar. Kita hanya gunakan rasa, feeling kita. Kita boleh rasa angin, kelajuan dan juga bunyi enjin dan sebagainya. Nama siapa? Saya Abdul Hamid. Saya berasal dari Melaka. Tapi saya dah menetap di Sabah sejak tahun 1981. Dan kali terakhir saya datang 2009 untuk projek kapal selam di Teluk Sepanggar. Dan saya habis kontrak pada tahun 2014 ni. Wah, tuan ini memang berpengalaman juru terbang barangkali? Tidak, saya tidak ada pengalaman juru terbang. Hanya 2010 saya mula belajar untuk terbang microlight. Okey, terima kasih.